Apa respon Neo kepada kritikan pada BN pula bahawa BN ini sekiranya mereka sedar mereka berkuasa dalam pilihan raya itu, mereka akan bertanding solo kerana mereka tidak mahu kongsi kuasa. Tetapi di mana negeri yang mereka mungkin lihat mereka sedikit lemah, mereka terpaksa menagih sokongan daripada kumpulan-kumpulan lain. Sekiranya ia tidak diperlukan, parti-parti lain itu mungkin ditolak ke tepi apabila BN sangat kuat dengan sendiri seperti di Johor dan juga di Melaka. Saya rasa tak ada keperluan pun nak respon kepada pelbagai kenyataan yang tidak ada kaitan ataupun tidak konstruktif. Cuma saya tertarik dengan kenyataan Nabil. Ini ada kaitan dengan way forward ataupun termasuk dengan YB Howard disebut tadi. Sebagaimana kalau kita lihat pada asal pembentukan kerajaan perpaduan selepas PRU 15 yang lepas, semua yang membentuk bersama telah setuju bahawa kita membentuk kerana tidak ada parti yang mendapat majoriti, dan demi atas titah perkenan tuanku, nasihat tuanku, dan juga atas kepingan nak memberikan kestabilan supaya ada sebuah kerajaan yang boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, kita bersetuju. Itu adalah prinsip yang perlu kita semua faham dan ingat. Dalam perkara ini dia tidak ada istilah yang kalau kita lihat dalam blok kerajaan perpaduan ini juga merangkumi GPS dan GRS. Kalau kita sebut GPS, contoh sebagai Sarawak, contoh, adakah Pakatan Harapan tidak akan bertanding di Sarawak selepas ini? Kalau Pakatan Harapan bertanding di Sarawak, adakah itu satu pengkhianatan? Itu kita perlu lihat secara objektifnya. Kita perlu lihat pembentukan kerajaan persekutuan ini adalah atas prinsip kerana tidak ada satu parti yang mendapat majoriti, maka kita terpaksa membentuk demi kepentingan negara, kepentingan nasional. Ini semua orang setuju ni masa awal-awal ni. Sekarang kita dah sampai ke hujung penggal. Menjawab kepada soalan Luqman, way forward, saya rasa dalam politik kita perlu pragmatik dan realistik. Kita perlu tahu keupayaan kita, kekuatan kita, dan yang paling penting sekali adalah kita nak membentuk kerajaan. Kita nak menjadi sebahagian daripada pembuat dasar, dan bagaimana pembuatan dasar ini boleh memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Itu sepatutnya menjadi tujuan dan juga tumpuan kita. Dan bukannya kita nak melihat kepada perkara lain yang mungkin boleh menimbulkan sebagai spekulasi dan sebagainya. Bagi saya, BN perlu lebih fokus. Kita dah memenangi 2 PRN sebelum ini. Kita mempunyai beberapa kiri lagi, mungkin di Melaka, mungkin di negeri-negeri lain lagi, dan sehinggalah ke PRU. Saya setuju dengan Nabil sebentar tadi. Dia menyatakan bahawa rakyat sekarang lebih objektif dan cerdik. Walaupun mereka apolitical, tetapi tidak bermakna mereka ini tak sensitif terhadap politik. So mereka menilai, dan kita ada tanggungjawab. Jangan ingat hari ini Barisan Nasional menang, kita boleh mendabik dadah. Kerana rakyat akan hukum kalau kita tidak buat dengan baik. Saya respect dan saya puji TMX. Dan dalam keadaan kita lihat ada pelbagai ketidakseimbangan akibat daripada dinamika politik, tetapi dia tetap fokus dalam tanggungjawabnya sebagai pemimpin negara dan cuba menahkodai kapal dalam kerajaan perpaduan ini di peringkat persekutuan untuk demi kestabilan yang Wadi Habib cakap tu, demi kepentingan nasional. So saya rasa tak ada satu parti pun, walaupun kita mempunyai pandangan ataupun naratif ataupun kerjasama yang lain di peringkat negeri, tapi saya tak rasa ada satu parti pun yang menyumbang ke arah ketidakstabilan. Saya rasa kita respect the term, kita respect the reality, dan kita beri sokongan penuh sehinggalah PMX buat the final call untuk dissolve dan kita reset again.